Di antara benda, kalau bab tolong orang ni saya rasa tak ada masalah je lah. Orang susah kita bantu. Orang perlukan hajat kita tolong. Orang tu perlukan bantuan pada kita, kita bantu. Kadang-kadang bantuan ni bukan semestinya dengan duit. Tak bantu duit tak apa. Habis tu paling kurang bantu dengan apa Ustaz? Ni, fabi kalimatin thayyibatin. Cakap elok-elok pun jadilah. Saya pernah dengar cerita Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kan ada seorang lelaki-lelaki tu mai jumpa Imam Nawawi. Minta supaya suruh doa. Suruh doa kan suruh buat apa? Suruh khetiak lah satu-satu benda. Sebab kau ni sakit kaki. Imam Nawawi cakap lah. Cakap. Sakit hilang. Rupanya bila kita cek oleh Imam Nawawi cakap benda-benda yang menyenangkan hati dia. Bila senang, sakit hilang. Melepaskan kedukaan. Orang mari jumpa kita. Dia ada masalah. Kita nak bantu tak boleh. Duit tak ada. Kita nak bantu tak boleh. Tenaga tak ada. Nak bantu susah. Masa pun tak ada. Oi, saya pun sibuk. Apa salahnya dia mari jumpa kita. Kita cakap bagi elok. Cakap bagi elok tu akan melepaskan kedukaan dia dah. Saya nak tolong kamu. Saya teringin sangat nak tolong kamu. Bukan tak mau tolong. Memang teringin sangat. Tapi tak upayalah. Saya memang tak dan. Lah ni macam ni lah. Saya nak tolong macam ni tak boleh. Lah saya cadang. Pergi jumpa kawan ni. Pergi jumpa anak saya ke. Pergi jumpa siapa-siapa. Kita melepaskan kedukaan dia. Kita bagi jalan pada dia untuk dia settle masalah. Bagi macam tu pun. Hari akhirat. Allah akan bebaskan kedukaan kita pula. Kan susah kan. Tak gaduh dengan duit pun. Anak ayah-ayah yang ada di sini. Ibu-ibu di belakang. Duk pergi hospital. Minta maaf noh. Lah budak-budak muda kita ni. Dia minta maaf noh. Mungkin dia tak tahu kot. Dia tak perasan kot adab ni. Kadang-kadang dia pergi tengok kawan-kawan di hospital. Kadang-kadang dia suka melawak kasar. Antara contoh melawak. Kawan dia masuk hospital. Accident. Dia pipi nampak kawan dia boleh kata tu. Ni patut accident. Patut mau mati. Terus baru senang. Bukan betul pun. Melawak. Ni patut mau patah 8 baru clear. Duk macam ni. Biasa ni patut. Apa duk cakap benda-benda yang. Bahasa kasar ni. Benda-benda yang lagi teruk. Apa duk cakap macam tu. Cuba cakap benda yang menyenangkan hati dia. Abang Haji, lama tak nampak Abang Haji. Biasalah sakit. Tak apa Abang Haji. Seminggu ya Abang Haji. Ni sihat. Saya dulu kena macam ni lah. Seminggu ya Abang Haji. Lau apa hari lah. Saya 6 hari. Esok sihat terus Abang Haji ni. Walaupun benda tersebut nampak seumpama tipu. Tapi hakikat je. Dia menyenangkan hati orang hak sakit. Orang hak sakit tu dengar. Dia seronok. Abang Haji tak apalah. Duduk di hospital ni Abang Haji tak apa. Tapi Abang Haji tak ada seminggu ni. Ustaz hak main mengajak setiap malam semua tanya Abang Haji. Padahal Ustaz tak tanya pun. Tapi bila sebut macam tu, Abang Haji ni hak duduk sakit tu, dia dengar tu, dia seronok tu. Paling kurang, dia punya beban hilang sikit. Faham tak bahasa saya? Bukan gaduh duit pun. Cakap elok Ni dak pergi jumpa orang sakit tu dia ni pegang tangan orang sakit sambil pegang duk kata apa? Sejuk umpak gaya. Dia. Kan? Arwah Pak Mat hari tu sejuk macam ni. Kau ingat tangan tu dia duk sebut arwah pula. Tu tak boleh. Kena jaga tu lah benda-benda macam ni nah. Orang yang melepaskan kedukaan orang kalau boleh bantu dengan duit, tenaga apa semua tu satu tajuk lah. Tapi kalau tak boleh paling kurang ringankan dengan kata-kata yang baik. Apa balasan dia? Allah akan ringankan pula kedukaan kita di hari akhirat. Allah. Hari yang siapa tak boleh bantu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu ada anak ramai pun tak ada guna. Anak ni kita boleh terjemah anak pun boleh. Kita boleh terjemah pengikut ramai. Pengikut ramai pun tak ada guna. Ayah-ayah di sini jadi apa? Jadi bos lah. Jadi adun ke, ahli parlimen ke. Anak buah punya ramai. Penyokong macam ni. Hari kiamat, sekong, minta maaf. Seorang pun tak boleh tolong lah. Sekong kasar, minta maaf lah. Seorang pun tak boleh tolong lah. Malun, harta. Siapa yang atas muka bumi ni kaya berdengung. Kaya ni ada ulama mengatakan kaya dari sudut harta boleh jadi. Ada juga yang mengatakan dia menguasai ekonomi. Ekonomi mantap macam mana pun. Ekonomi banyak tak boleh tolong lah. Ekonomi kukuh tak boleh tolong. Pengikut ramai tak boleh tolong. Harta banyak tak boleh tolong. Anak ramai tak boleh tolong. Apa pun tak boleh tolong lah. Hari kiamat. Melainkan apa? Illa man atallah. Melainkan orang yang datang pada Allah biqalbin salim. Dengan hati yang sejahtera. Kita terjemah lorat kita hari ni. Yang boleh tolong kita hari kiamat. Allah. Dan Allah ajak pada kita hari ni. Melalui lidah Rasulullah.
kamu nak dapat bantuan daripada Tuhan, kamu nak lepas kedukaan di hari akhirat, kamu nak lepas musibah-musibah teruk hari kiamat ni, cara dia, kamu tolong orang siap-siap atas muka bumi. Akhirat, Tuhan bayar. Faham tak bahasa tu? Dunia kadang tak dapat, balasan kadang tak dapat atas muka bumi. Tapi akhirat, Tuhan bayar. Ayah-ayah bawa kereta. Contohlah, saya bagi contoh simple-simple, sudahlah, kiaslah dengan contoh lain. Ayah-ayah bawa kereta. Kadang benda kecil ya, benda simple ya. Kadang kita bawa kereta, kawan sebelah tu, dia jalan tu U-turn. Jalan sebelah kanan kita tu dia U-turn. Jalan kita ni straight ke depan. Hamba Allah tu silap masuk jalan. Betul? Apa dia buat Ustaz? Dia duk kira bagi signal nak masuk ke jalan hak kita ni lah. Ayah-ayah bukan buat apa pun. Cuma bagi ruang kat dia ya, melepaskan kedukaan dia. Dia duk susah tu. Rupanya perbuatan macam tu pun memang dalam dunia tak dapat balasan. Mana ada kawan tu balas balik kat kita? Tak ada. Jumpa pun tak lah lepas tu. Dia tak balas kat kita. Tapi perbuatan kita bagi buat pengorbanan, lepaskan kesusahan dia tu. Hari akhirat kelak Allah akan bayar insya-Allah. Benda simple lah. Tapi kalau siapa dia buat keras ya. Aku tak kira orang nak masuk kacau lain aku. Kita dah buat keras juga. Dia nak masuk tak bagi. Dia nak masuk kita tak bagi. Mana kita tidak melepaskan kesusahan orang. Hari akhirat Allah tak angkat kesusahan kita Allah. Allah biar kita susah. Tu senang terjemah. Dan bahasa mudah kita boleh sebut di sini. Siapa yang suka menyusahkan orang atas muka bumi. Akhirat kelak Tuhan akan bagi susah dia pula. Berapa banyak orang hari ni naik kereta. Dia suka parking kereta tengah jalan. Dia nak turun pergi beli barang. Parking kereta ikut dan dia. Bos signal 2. Padahal dia berhenti di situ tu. Hak belakang tu jam sampai 1 kilo. Punca kereta dia sebiji. Tu menyusah orang. Jangan lah jalan lah. Saya duk buat dah je nampak gaya. Kita duk rasa tak apa. Kita kata aku banyak cukai. Betul lah. Hak belakang banyak cukai juga. Serupa. Ustaz tak kira saya. Dia boleh tu. Dia nak beli barang. Dia boleh tu. Parking kereta kot tepi. Padahal dia parking tu. Sikit je kereta tu masuk ke tepi jalan. Hak banyaknya duduk di tengah. Sampai orang belakang nak lalu tak boleh. Sangkut duk jam kot belakang teruk tu. Punca dia. Kereta dia sikit je. Dia boleh pula buat kering macam tak ada apa. Sedangkan bila dia menyusah orang macam tu, dalam dunia mungkin dia senang. Tapi akhirat kelak, Allah akan susah dia balik. Sebab dia menyusahkan orang lain. Jaga salah. Hidup kita bukan setakat dunia salah. Hidup kita nak pergi sana. Apa yang kita buat atas muka bumi, akhirat semua Tuhan balas. Dunia memang tak kena. Tapi akhirat confirm balasan. Balasan confirm dapat. Sama ada baik ataupun jahat. Itu jangan rasa lepas nah. Buat bila apa pun. Atas muka bumi buat baik. InsyaAllah. Akhirat balasan nak dapat. Baik insyaAllah. Dalam dunia ni nak buat jahat. Buatlah. Buat. Nak menanya orang. Buat. Nak kena orang. Buat. Nak bohong orang. Buat. Kita bisnes dengan kawan. Last kali kita tikam kawan. Nak buat. Buat. Kita pinjam duit. Orang jadi penjamin. Kita lari merata. Penjamin tu kena bayar kesian kat dia. Nak buat. Buat. Lepas ke? Dunia mungkin lepas. Tapi kamu mati, tak lepas dah. Mati, confirm tak lepas. Jadi kalau nak selamat di sana, di sini, buat bagi elok. Oh, esnya. Boleh faham kok bahasa saya tu. Nah, buat bagi elok. Masing-masing bakat-bakat fikir.